الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar dan subscriber Abel Seram Channel. Malam ni Abel nak baca satu cerita daripada www.libur.com. Cerita ni tajuk dia Wanita Kongsi Pengalaman Seram Semasa Masuk Muzium Perang Pulau Pinang, ditulis oleh Al-Maswa Haji Cik Ros. Bila sebut Muzium Perang Pulau Pinang, ramai mengaitkannya dengan kejadian misteri. Bahkan dalam satu temu ramah bersama Berita Harian pada tahun 2015, pengarah muzium berkenaan Johari Syafiee mengakui kubu pertahanan yang sudah dibina berusia 85 tahun ini menyimpan 1001 rahsia misteri sehingga hari ini. Kalau nak diikutkan, memang banyak cerita seram yang dialami pengunjung yang melawat muzium tersebut. Saya sendiri seringkali berhadapan dengan situasi pelik tapi benar. Mendengar siulan tanpa kelibat, ternampak imej lembaga bergambar dan suara-suara halus yang kerap kali didengar dan dilihat oleh 30 kaki tangan yang bertugas di muzium ini. Okey, jadi maknanya Johari Syafiee ni dia pernah dengar siulan. Bila tengok kawasan sekitar tak ada orang dan beliau pernah nampak imej lembaga dalam gambar, serta dia pernah dengar suara-suara halus. Suara-suara halus ni bukan dia seorang yang dengar, tapi 30 kaki tangan yang bertugas di muzium ni pernah mengalaminya. Lama kelamaan kami semua sudah lali dengan situasi ini dan masing-masing meneruskan kerja seperti biasa, seperti tiada apa-apa yang berlaku, kata beliau ketika ditemui oleh wartawan. Sambung beliau lagi, bahkan bunyi derapan tapak kaki tentera Jepun berkawat, bau minyak tanah yang masih segar dan kewujudan lembaga misteri antara kisah mistik yang berlaku di muzium ini yang terletak di lereng Bukit Batu Maung. Maknanya bukan benda-benda tadi saja yang dia rasa, tapi beliau pernah dengar tapak kaki tentera Jepun sedang berkawat dan ada bau minyak tanah segar. Maknanya dia macam bau fresh lagi minyak tanah dekat kawasan muzium ni lah. Kisah misteri dan seram muzium ni rupa-rupanya masih berlaku sampai sekarang, di mana ada satu perkongsian di TikTok oleh pemilik TikTok, nama dia Cik Pika. Cik Pika kata dia mengalami beberapa peristiwa seram lah semasa melawat muzium tersebut, di mana masa ni Cik Pika ni masa dia masuk dalam muzium ni, dia nampak ada seorang tentera Jepun tengah berdiri di satu sudut dengan berlumuran darah di muka dan badan hantu Jepun ni lah. Kata Cik Pika, lokasi tentera Jepun itu berdiri adalah di lokasi sebenar tempat penyiksaan suatu masa dahulu. Jadi tak heranlah penampakan begini menjadikan muzium perang ini lokasi paling seram di Asia Tenggara. National Geographic turut menyenaraikan muzium ini sebagai salah satu daripada 10 lokasi bersejarah paling seram di Asia. Saya berasakan keadaan pelik itu menjadi salah satu keistimewaan bagi pengunjung untuk datang dan merasai sendiri pengalaman misteri muzium perang ini. Jadi siapa-siapa yang nak merasai, nak mengalami peristiwa-peristiwa seram dan misteri ni, bolehlah pergi ke muzium di Pulau Pinang ni, tapi tak semua orang dapat merasakan. Jadi bagi korang yang sukakan cabaran paranormal, bolehlah terjah ke muzium ini dalam lawatan ke Pulau Pinang. Tapi sebelum itu, baca dahulu pengalaman yang dilalui oleh Cik Pika yang boleh merasai kehadiran makhluk halus. Cik Pika ni mungkin dia punya hijab terbuka lah kot, sebab dia boleh rasa dan dia boleh nampak
kehadiran makhluk-makhluk halus. Kisahnya begini, kami dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dan nak ikut jambatan kedua. Ini cerita Cik Pika lah. Sampai saja di jambatan kedua itu, suami aku kata ada muzium perang dekat Penang ni. Jadi aku ajaklah suamiku. Aku sangka muzium ni macam lah muzium di Melaka. Maknanya dia muzium di Melaka ni tak seram kan. Dia tak tahu yang muzium perang di Pulau Pinang ni seram. Masuk situ rasa nak buang air dulu. Malangnya saya tak baca pun maklumat itu. Masuk saja ada bau semacam. Tapi aku diamkan diri saja walaupun bau tersebut kuat menyengat di hidung. Sampailah satu simpang, ada satu terowong. Memang gelap terowong tersebut. Masa aku suluh tempat itu guna handphone, aku jumpa seekor katak hidup. Masa ni Cik Pika ni dia takut kat katak. Dia kata aku memang takut sangat. Nak naik ke terowong itu kena merangkak 7 meter. Di setiap tempat muzium ni ada part aku tengok dan ada part aku tak tengok. Mana dia Cik Pika ni dia tak tengok semua sudut dekat muzium ni. Mungkin sebab dia takut nampak benda lain lagi yang boleh menyebabkan dia terkejut. Dekat satu part itu aku nampak ada tempat penggal kepala. Di situ ada bau hamis-hamis darah. Ada rasa lawyer ditekak. Susah nak explain hal tersebut. Tapi ada satu tempat ni ada ternampak seseorang sedang berdiri di satu sudut. Rupanya ia adalah seorang askar Jepun yang sedang meminta tolong dalam keadaan sedang menangis. Cik Pika ni dia nampak ada seorang askar Jepun dekat situ sedang minta tolong dengan dia lah dalam keadaan menangis. Aku cakap kat diri aku jangan layan sebab kat situ memang kawasan hutan. Aku cakap kat laki aku yang aku nak keluar cepat. Nak keluar daripada situ sebab memang dah rasa seram sangat. Masa yang sama aku nampak ada satu keluarga daripada Kelantan itu, terutama anak kecilnya yang boleh nampak benda-benda halus ni, dia juga tak nak masuk ke dalam tempat tersebut. Makna dia bukan Cik Pika saja nak balik, tapi satu keluarga daripada Kelantan ni nak balik juga. Tak sanggup lagi masuk dekat muzium ni kerana anak kecil beliau ni boleh nampak makhluk-makhluk halus. Masa yang sama Cik Pika akui di muzium perang ini ada satu terowong yang gelap dan kalau nak masuk terowong itu kena buat bayaran lain. Dan rupanya itulah terowong di mana dua individu pernah dipenggal kepala dan kepala mereka itu dibuang dalam terowong tersebut. Seram. Beranilah dia orang nak masuk ni. Tak hairanlah disebabkan terlalu banyak kejadian pelik, muzium ini dikatakan paling berhantu di Asia Tenggara. Tapi bagi korang yang minat-minat dengan dunia paranormal ni, benda ni merupakan benda biasa. Yang penting pengalaman itu sesuatu yang sukar untuk dilupakan. Okey, ni dia tulis info Muzium Perang Pulau Pinang. Kawasan muzium yang terletak di lereng bukit di Batu Maung ini adalah bekas kubu pertahanan tentera British yang ketika itu menakluki Tanah Melayu dengan mempunyai pemandangan laut seluas 320 darjah. Ia dibina pada tahun 1930. Kubu itu siap sepenuhnya 9 tahun kemudian dengan menggunakan tenaga banduan yang akan dihukum mati daripada negara-negara jajahan takluk pihak British. Di lokasi ini ditemui lebih daripada 5,000 pucuk senapang yang digunakan oleh tentera Jepun setelah menakluki Tanah Melayu. Senjata-senjata tajam, kelonsong peluru, tulang-tulang manusia, terowong bawah tanah, menara tinjau, berek dan juga lokap, selain bangunan kubu yang telah ditimbus. Setelah diambil alih oleh tentera Jepun, tempat itu kemudiannya menjadi saksi kepada segala kekejaman tentera Jepun sepanjang menjajah Tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Sejak mengambil alih kubu pertahanan itu, ia dijadikan tempat menyeksa, tempat membunuh serta transit kepada tahanan perang sebelum dihantar ke
Kanchanaburi, Thailand bagi membantu menyiapkan landasan kereta api maut. Terdapat 37 lokasi peninggalan sejarah yang boleh dilawat, antaranya terowong bawah tanah, menara kawalan dan barek tentera peninggalan Jepun selepas menawan kubu terbabit yang kemudiannya dijadikan tempat siksaan bagi tahanan perang. Jadi buat anak muda, di kubu pertahanan inilah yang kini dikenali sebagai Muzium Perang Pulau Pinang menjadi saksi kepada pertumpahan darah, air mata serta derita penyiksaan nenek moyang kita pada suatu ketika dahulu. Tahanan perang ketika penjajahan Jepun tanpa belas kasihan telah dirogol, diseksa dan dibunuh, dan di situ juga kita merasai kemerdekaan hasil usaha nenek moyang kita pada satu ketika dahulu. Sumber info tambahan M-Star Berita Harian. Jadi menarik juga muzium perang ni. Jadi siapa-siapa yang duduk di Pulau Pinang yang belum pernah pergi ke muzium ni, rasanya rugilah kalau tak melawat. Dan kalau sesiapa yang hijab terbuka tu, bagi Abel kalau berani pergilah ke sana kan. Okey, itu saja cerita yang dapat Abel share pada malam ni. Semoga jadi hiburan dan jadi info maklumat kepada kita semua berkaitan dengan muzium perang ni lah. Sekian, terima kasih.